Itu Kak dah makan lah tahu berlauk ni dekat Cendol Burhan Tanjung Karang tu. Memang sedap. So Kak Ana Google resipi dia dan Kak Ana try buat sendiri di rumah. Makan puas-puas. Bahan pertama, 2 keping tahu lembut isi ayam dan juga 2 biji telur blend hancur. Kak Ana ambil daun bawang kat belakang rumah. Kak Ana potong hiris bersama dengan carrot dan juga bawang Holland, campur sebati ke dalam adunan tahu yang kita blend dengan isi ayam dan juga telur tadi. Perasakan dengan lada surah, garam dan juga perisa pati ayam lah. Adun sebati isi dalam bekas dan Kak Ana kukus selama lebih kurang 15 minit. Yang ni ada beberapa acuan lah Kak Ana gunakan. Kita kukus sampai dia masak. Kemudian Kak Ana sejukkan dulu. Lepas tu potong-potong ikut masing-masing. Dah potong, celup dalam telur yang didadar dan kita goreng dalam api yang panas. Sedap makan tahu berlauk. Boleh cuba nak?